Assalamualaikum, hello everybody, welcome back to Alien Naga Channel. So, untuk video kali ni aku nak react kepada satu lagu baru daripada artis yang baru, nak up dan merupakan artis yang muda. Tu dia aku punya describe. Dan artis tersebut bernama Oda dengan tajuk single yang pertamanya yang diberi nama Gelanggang Rasa. Alright, so aku excited nak tengok Oda punya first song and nak tengok dia punya music video. Tapi sebelum tu, kepada hampa yang mungkin first time dekat channel aku, hai, aku Alien Naga, aku merupakan seorang videographer dan juga editor. Dan untuk video reaction aku akan lebih komen daripada perspektif editing dan juga videografi. So kita akan sembang sikit pasal teknikal. So yeah, without further ado, let's get right into the video. So Gelanggang Rasa, let's go. Nak rasa apa pun tak tahu. Uish, kenapa macam seram je ni? Uish, ini klasik Melayu sikit ke vibe-vibe dia ni? Langit kelabu melampung gelap, langkah laju rentaku cepat, tangan ke udara rasa bebas, dalam arena semua lemas, api di dada darah mendidih, mainkan funk biar berdesih, bass berdentum indah bergetar, suara berat jiwa tercabar. Pandang kiri, pandang kanan, bintang jatuh di awangan, langkahku takkan terhenti. Oh, aku raja. Wow. Gelanggang dunia di mana. Ui, dia tangkap siapa ni? Okey. Wow. Woi. Hola weh. Okay, sebentar. Okay, so basically for short kita ada satu pagar yang buka dengan sendirinya. Lepas tu Oda pun entrance masuk and kita dapatlah title of the song, iaitu Gelanggang Rasa. Okay, untuk this part actually aku tak expect tau dia macam this kind of vibe punya nyanyian, macam rap sikit apa semua tu kan. Sebab dari segi visual dia very colourful tau. Tapi bila dia nyanyi tu, dia punya vibe tu macam very dark tau. So aku tak rasa dia sesuai the jenis of the vocals, melody tu macam tak kena dengan visual. That is for me lah. Sebab dia patutnya vibe macam ni okay, gelap-gelap tadi, tapi vibe tadi tu dia very bright colours, so macam tak kena. And we also ada beberapa aggressive camera movement juga kat sini macam ni. Contohnya kita dapat a really close up of Oda, lepas tu kamera terus sap ke belakang, nampak tak? And kat sini banyak change angle lah, very fast pace. Okay, kena dengan the music. So kita ada top down angle, kita ada from behind, lepas tu kita ada this medium shot. Aku suka part ni. Slow-mo banyak slow-mo. So very fast pace cut. Very hardcore bunyi dia. Lepas tu aku perasan dia ada banyak main angle-angle macam ni top angle. Let's go, Oda. Hoi. Jangan gentar, jangan tanya siapa aku, malam ini mimpiku jadi nyata. Pandang kiri, pandang kanan, bintang jatuh. Ya, dia macam queen lah. Gelanggang dunia di mana rendah, di situ ku berkuasa.
Oh, lighting. Okay. Aku just nak tengok beberapa transition yang digunakan. Contohnya tadi aku rasa dekat somewhere here. Okay, kat sini. So basically, yeah, this is a very classic transition. Kita sepak kamera tu pergi belah kanan. So kamera pun whoosh nampak ke kanan. With the same movement. Okay, lepas tu kat sini pun ada satu transition juga. Nampak tak? Dia macam glowy punya effect sikit kat sini nampak. So dia very glow. Lepas tu dia come to the next shot. Very nice. Kita reveal dengan shot kasut dulu. Aku raja gelanggang dunia, di mana rentah di situ ku berkuasa. Dia banyak ada camera shake juga dia letak. Raja dengar degup ini naik ke Banyak lighting oh. takkan ku Oh, dia like it. Aku raja gelanggang dunia, ku takkan berhenti dengar degup ini, ku takkan berhenti. Aku raja dengar degup ini naik ke langit, takkan ku berhenti. Aku perasan kamera movement dia macam ada pattern sikit. Depan, lepas tu dia tinggi. Dia rendah balik. Dia tinggi balik. Dan setiap kali tukar camera shot, dia akan zoom ke depan atau zoom out. And ada camera shake. Oda, gelanggang rasa. DOP, Rauf Visuals. Macam pernah dengar Rauf Visuals ni. Props to the crew, to the music video crew. So yeah, itulah gelanggang rasa daripada Oda. Okay, not bad for the first song for Oda. Aku suka sebenarnya dengar part dia rap tadi. It's my favourite part of the song I think. Dia ada bagi vibe rap dia tu ada bagi vibe Sofia Liana sikit daripada DFM. Dia punya music video dia technical wise aku rasa nothing much. It's okay. Apa pendapat hampa tentang this music video boleh bagi tahu dekat komen bawah. Dan kalau hampa ada apa-apa cadangan on what music video should I react to next, hampa boleh beritahu kat aku juga dekat bahagian komen bawah. Dan ya, kalau hampa suka video-video dan konten macam ni, don't forget to hit the like, share, subscribe, hit that notification bell and all that good stuff. And I will see you in the next one. Ciao.